Saya Dr. Diba. Hari ini saya nak bincang sikit perbezaan self-ligating braces dan juga conventional braces. Okay? So, apa itu conventional braces? Conventional braces adalah braces yang selalu korang tengok ada getah yang colour-colour tu kan. Dan self-ligating hanya besi. Okay. Kenapa conventional ada getah colour-colour tu? Sebab getah tu yang memegang wire dekat bracket. Wire tu adalah wire yang menarik gigi untuk pergerakan gigi. Bracket tu adalah yang besi yang kita tampalkan dekat gigi tu lah. So jadi kalau self-ligating, bracket tu sendiri yang memegang. Dia ada slot, kita clip dan terus dia pegang. So secara tak langsung, ini efek pergerakan gigi lah. Okay, sebab konvensional, getah dia akan longgar selepas beberapa minggu. Jadi, force yang menarik gigi tu akan berkurangan lah dalam beberapa minggu tu. Tapi untuk self-ligating, force dia akan sentiasa sama sebab bracket tu sendiri yang memegang. Tak ada benda yang akan renggang atau longgar. Okay? Jadi, pergerakan untuk self-ligating adalah okay, so perbezaan yang kedua adalah daripada segi rupa lah. Okay, untuk orang yang suka warna-warna, lebih nak ceria, dan boleh lah pilih conventional braces. Tapi orang yang nakkan rupa yang lebih sleek, dan boleh pilih self-ligating lah. Okay. Nombor 3 adalah kekerapan untuk datang ke klinik gigi untuk review. Konvensional, kita kena datang lebih kerap, kita kena berjumpa lebih kerap sebab macam saya explain lah tadi, getah tu akan renggang. So kita kena kerap lah tukar getah tu supaya force yang menarik gigi tu lebih sekata. Kalau self-ligating, kita tak perlu jumpa terlampau kerap lah. Okay, hanya 6 minggu sekali atau 8 minggu sekali. Kalau conventional, selalunya kita akan jumpa 4 minggu sekali. Okay, selepas consultation, doktor akan suggest yang mana yang lebih baik, sama ada conventional atau self-ligating untuk awak semua.